Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita kembali dengan perbincangan PSPM question pasca terdahulu untuk SK025 untuk tahun 2024 dan juga pada tahun 2025. Sekarang kita akan tengok soalan question yang kelima. So untuk question yang kelima, 5A, ethyl benzene and benzoic acid boleh undergo nitration reaction. Which compound akan menghasilkan a meta-substituted product? Kena berikan sebab dan juga tuliskan chemical equation involved. Okay, jadi bila meta-substituted product, dia sebenarnya merujuk kepada 1,3. Okay. Dan ethyl benzene dan benzoic acid ni, dua-dua boleh undergo nitration. Cuma salah satu saja yang menghasilkan meta-substituted. Jadi kalau kamu lukis semula, structure benzene begini. Kalau ethyl benzene dia adalah CH2, CH3. Kalau benzoic acid, dia adalah benzene ring dan akan ada COOH. Okay. So antara yang ini dengan yang ini, bila dia undergo tindak balas nitration, mana satu yang akan bagikan nombor 3? Okay. So dekat sini jawapan dia adalah benzoic acid yang ini. Okay, sebab apa? Sebab benzoic acid bila dah laksanakan tindak balas undergo nitration, ini adalah meta director. Jadi dia akan dapat NO2 dekat sini. 1 dan 3. Number 1, number 2, number 3. Kalau CH2, CH3, nanti dia akan dapat dekat nombor 2 atau dia boleh dapat dekat nombor 4. Dia adalah ortho para director. Ini adalah meta director. Jadi kamu boleh bagi sebab. So, structure yang akan memberikan meta substituted adalah benzoic acid. And then kamu bagi tuliskan dia punya answers dan juga equation. Jadi dekat sini benzoic acid, and then lukis buat structure benzoic acid, tunjukkan kamu punya reagent, and then mesti ada dia punya jawapan akhir. So dia mesti melekat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, dan ada H2O. Alright. So seterusnya pula untuk B, kamu kena tunjukkan mekanisme untuk penghasilan ethyl benzene daripada benzin. So ethyl benzene, okay, ethyl benzene daripada benzin. Okay, so yang ini adalah tadi dia punya penjelasan untuk A. Kamu bagi tahu lah, benzoic acid adalah ada carboxyl group dan dia merupakan meta director, ataupun kalau bagi tahu dia adalah electron withdrawing group. Manakala ethyl benzene ini ada alkyl group iaitu ortho para director. Jadi that's why benzoic acid saja yang berikan meta product. Yang untuk mekanisme tu saya akan buat dekat next page. Okay, so since kamu tahu kamu nak dapatkan 2 carbon, so kamu akan ada formation, kamu akan ada 3 step lah. Step 1, formation of electrophile. Step 2 adalah formation of uranium ion. Dan yang step ketiga adalah deprotonation of uranium ion. So, senang saja kamu akan react, kamu akan undergo proses Friedel-Crafts alkylation. So, bila alkylation adalah kamu kena tambah alkyl group. Nak tambah berapa banyak? Kena tambah 2 carbon sebab kamu nak dapatkan ethyl benzene. Okay, jadi senang saja kamu pilihlah structure paling mudah adalah CH3, CH2, Cl. Okay, so dekat sini apa yang kamu akan laksanakan adalah formation, since dia adalah primary haloalkane, okay, dia akan dapat kompleks. Okay, jadi daripada nucleophile, okay, daripada kamu punya nucleophile, which is daripada lone pair of Cl, kamu akan serang kamu punya acidic catalyst iaitu AlCl3. Okay, so ini akan pergi ke sini. Okay, kalau kamu nak tengok dia punya pada peringkat awal lah, dia mula begini, benzin. Okay, kamu boleh bayangkan benzin. Benzin tu nak bertindak balas dengan CH3, CH2, Cl. Kamu punya reagent, kamu punya catalyst ada AlCl3 untuk kamu dapatkan, kamu punya kat sini lah, iaitu CH2, CH3. Okay, dekat sini. Okay, jadi yang ini dahulu akan bertindak balas. Dia akan menghasilkan electrophile dahulu. Okay, jadi kamu punya ini adalah dia punya nucleophile. Nucleophile akan menyerang kamu punya catalyst tadi. Jadi bila dia serang, kamu akan dapat satu kompleks.
So kompleks ni memang dia akan melekat secara sebegini. So bila dia melekat begini, yang ini akan dibawa dekat step yang kedua, iaitu formation of rhenium ion. So bila dah ada electrophile kompleks tadi, ni kompleks ni adalah electrophile lah. Jadi akan ada lone pair, akan ada double bond. Double bond dekat benzin ini adalah banyak elektron. Jadi dia akan bertindak sebagai nucleophile. So nucleophile ini akan menyerang electrophile dekat karbon dan dia akan patahkan ikatan kepada Cl. Jadi dia akan melekatkan CH2, CH3 pasal dia dah buat bond dengan karbon kat sini. Yang ini pula akan patah. Jadi bila dia patah, dia akan menghasilkan AlCl4- kat sini. Yang terhasil ini pula, dia akan jadi rhenium ion. So rhenium ion ini tak semestinya positive charge kat sini. Dia boleh jadi dekat 3 different location. Yang pertama kat sini. Yang kedua adalah apabila kita gerakkan dia ke sini, double positive charge ni akan berada di bucu yang seterusnya. So kalau kita gerakkan lagi sekali, double bond ini akan pindah ke sini, positive charge ni akan pindah kat hujung kat bahagian sini. Okay, so you akan dapatlah 3 possible answers dan akan ada AlCl4 ni bila dia patah tadi. Bila dia patah, AlCl4 lah dapat ke sini. Dan dekat step yang terakhir, kamu akan ada deprotonation. D bermaksud kamu buang hidrogen. Okay, jadi daripada AlCl4 yang kamu dah hasilkan tadi, kamu akan guna balik dekat step yang ketiga. So dia akan patahkan ikatan bagi kepada Cl. Cl tu banyak elektron, dia ambil hidrogen. Hidrogen akan patah masuk balik ke dalam. Okay, so disebabkan itu, okay, ni tak ada dah. Okay, disebabkan itu, bila dia ambil, dia patah, dia akan dapat double bond di sinilah. Jadi Cl dengan H ni akan jadi HCl, AlCl3 ni akan dapat AlCl3. Dan since saya kata tadi AlCl3 ni adalah sebagai catalyst, kita akan dapat balik by the end of the reaction. Okay, so hopefully kamu faham lah dia punya mekanisme. Jadi dari segi pemarkahannya, untuk soalan 5A, satu markah adalah apabila kamu mention benzoic acid. Markah yang kedua adalah bila kamu bagi tahu equation tersebut, okay, dengan reagent yang betul. And then kamu bagi tahu sebab lah benzoic acid has carboxyl group, yang mana dia bertindak sebagai meta director ataupun electron withdrawing group. Okay, so you akan dapat lagi satu markah. So kat sini akan ada 3 markah. Manakala dekat mekanisme, step yang pertama adalah arrow yang betul. Okay, so arrow yang betul dekat step 1 mesti ada pergerakan elektron daripada sini ke sini. So you akan dapat satu markah. Yang kedua adalah pergerakan elektron daripada nucleophile serang kepada Cl. Another 1 mark here. Yang ni saya hijaukan lah supaya kamu nampak. Okay, and then markah seterusnya adalah kamu tunjukkan rhenium ion. Okay, so keseluruhan dia you akan dapat satu markah. Okay, dia tak wajib tulis, tetapi kalau boleh untuk belajar kamu tulislah supaya kamu faham apa yang berlaku. So untuk ketiga-tiga proses ini, ketiga reason ini, you akan dapat satu markah. Okay, and then dekat drawing dekat sini, okay, yang dia patah, serang dan masuk balik ini, you akan dapat lagi satu markah. Okay, so you akan dapat 4 markah secara keseluruhan. Okay, so kalau kamu nak guna BR pun tak ada masalah. Kalau kamu letak sini BR, sini akan jadi AlBr3 ataupun FeBr3 pun tak jadi masalah. Proses dia sama sahaja. Alright, so itu dia sahaja untuk soalan question yang kelima.